Sebelum menonton, jangan lupa untuk subscribe dulu bosku. Subscribe kan percuma je. Mantap bosku. Enjoy the show. Assalamualaikum dan selamat pagi-pagi guys. Welcome back to KKNC Han channel. Alhamdulillah, hari ini 25 hari bulan Januari sampai 28 Januari. Kita ada trip bas lompat 4 hari 3 malam ke Tukun Perak. Kita pergi sekali ini dengan bot di Rezeki 5, bot yang selesa insyaAllah. Okay. Dan kita ada player daripada seluruh negara bercampur dan bergabung tenaga. Sebab bas lompat ni Pakku atur sendiri. Bila mana ada 3-4 orang customer ataupun anglers yang berminat untuk pergi mancing tapi dia orang tak ada team, jadi biasanya Pakku createkan bas lompat ni nak buka peluang kepada semua kawan-kawan kita yang sama hobi dan kita dapat pergi mancing dengan Pakku organize bas lompat. Jadi Alhamdulillah hari ni kita cukup 13 player untuk ke Tukun Perak bersama di Rezeki 5. InsyaAllah cuaca forecast nampak cantik. Cuma kita tengok hari Selasa tu ada sikit angin, tapi minta diberikan Allah ada perubahan cuaca sebanyak hari ini, dia cantik dan kita dapat berjuang bersama-sama lah. Okay guys, stay tune. Jangan lupa subscribe, like and share. Siapa yang menyinggah dengan menonton saja, tolonglah lembutkan jari-jari untuk subscribe, like and share KKNC Han. Okay guys, see and next update. Okay guys, Pakku sekarang ni on the way pergi ke tempat nak ambil umpan. Kita nak ambil umpan. Okay. Jadi kalau nampak sekarang ni adalah Merdeka Bridge ataupun Jabatan Merdeka. Yang kita lalu ni dulu British buat, zaman British, yang sebelah sana yang barunya lah. Okay, so biasanya ramai yang tanya Pakku, okay, macam mana boleh minat mancing ni. Okay, minat mancing ni bermula dari zaman kanak-kanak lagi. Sebab masa zaman kanak-kanak dulu Pakku diusahakan di kampung. Okay, kampungnya bernama Alur Ibus, Mukim Terbengau, daerah Kota Star, Kedah. Okay, itulah tempat kelahiran di sana. Masa tu zaman arwah ayah pun minat juga mancing, tapi yang lebih minat ni arwah Tok Wan saya. Sebab Tok Wan saya ni dia panjang umur. Okay, Alhamdulillah. Ayah saya meninggal dulu. Ayah meninggal tahun 1987. Tok Wan saya meninggal tahun 2000. Mana kata Tok Wan saya ni dia 100 lebih. Dengan Mahathir pun, Mahathir nak lawan dengan Tok Wan saya dulu. Tok Wan saya dekat 115 dah kot. Lebih kurang panjang umur lah. Jadi saya banyak duk ikut dia. Dia pun sihat sampailah meninggal pun akibat sakit tua lah kita kata. Okay. Jadi itulah minat mancing. Dan di daerah Pak Kuduk tu dekat dengan laut, tak jauh. Okay. Dia kalau ada dua lah. Satu Kuala Terbengau, itu pun ada juga orang simpan but. Banyak sana tu. Selalu Pakku ikut di situ balik sekolah. Ada kawan-kawan daripada buat bubur sotong. Di Pakku ikut mereka pergi sekali bubur sotong. Sebab bubur sotong dulu ni kau pakai tangan kan, tak pakai robot So lepas tu kita akan mancing bila dah habis angkat bubur. Tu yang duk ikut mereka kerap. Lepas tu pula tak jauh dari situ Kuala Kedah. Kuala Kedah ni kira pekan yang paling dekat lah, yang besar sikit lah kan. Terbengau tu dia Mukim, Kuala Kedah ni kira besar sikit. Jadi banyak bubur. Selalunya kita pun duk join kawan-kawan ikut Kuala Kedah ya lah. Itulah sejarah hidup mula-mula macam mana boleh minat mengai yang duk tanya saya. Okay. Alright guys, kita sekarang dah dekat nak sampai dah. Ni area Tikam Batu. Kita nak singgah ambil umpan. Okay guys, mantap. Suasana pasar pagi di Tikam Batu. Hari ni jangan cakap hujan.
udang, ketam, ikan memang mantap. Dengan play-play bah lompat hari ini. Nama apa? Azim dari Sepang. Azim daripada Sepang. Bung Zul Batu Pahat. Bung Zul dari Batu Pahat, Johor. Pijau Sungai Petani. Pijau Sungai Petani. Afiq Penang. Z daripada Kelantan. Okey, Darul Naim. Ha? Syam, halo Ustaz. Ya, Abun daripada Johor, Penawar. Abun daripada Penawar, Johor. Puan Ahmad Muazzam. Muhammad Azam, nu, siapa hang? Ni nama apa tu? Mak Espek eh. Oh, Mak kita dari Penaga. Khalid daripada Johor. Khalid daripada Johor. Johor kat mana Khalid? Seri Alam. Seri Alam. Masai. Pulau Batah, Penang. Muiz, Pulau Batah, Penang. Ni mana? Aswad Rangit Batu Pahat. Aswad. Okey. So saya dah tanya lah semua orang kan. So kita ada orang 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mana seorang ni? Abang nama apa? Wan. Sebab tak tanya tu. Kan? Okey. Ini spot yang pertama. Tengkol. Mantap tengkol. Ya. Tengkol dah naik tengkol. Kita tengah mencari umpan sekarang ni. Kita sambil cari umpan. Cari umpan ya. Mari kita tengok umpan ni dah. Production on the way lah. Umpan. Ada tongkai syok. Layan lah. Ada 3 bayang. Ada makan lah. Bung, makan lah. Mundur. Tengok. Kalau apa yang terai. Ya. Buka beling. Yo. Gambar. Dia Satu botol jadi umpan ni. Dia ambil ni butuh kering. Haha. Pertama suasana sebelah petang mereka sedang buat preparation untuk bottom. Dan juga di belakang ramai yang main jig. Ni KKN Siam Fishing Tukung Perak Januari 2025 Expedition Bas lompat from angler to angler. Okey. Mantap. Matahari di ufuk barat tu. Sekarang jam 7.03 petang. Ayam masih laju kita tunggu saat ayam slow Mantap. Kedai runcit 7-Eleven ni tak tutup ni. Banyak lagi. Belum sampai masa hari dia dah. Sampai masa hari dia luar. Okay guys, stay tune. Nanti kita update. Pergi mancing guys. Kita mancing guys sekarang ni. Banyak. Batok, batok. Apa kedai runcit. Betul lah. Masa ni kita makan rojak guys. Rojak tinggal sikit lagi lah. Ekor balon beliau. Chef tengah duduk masak. Kita duduk tengah masak ayam. Nak buat masak ayam, masak belengah. Nak goreng ayam. Tu Wanita dia dah siap ready ya. Nasi dah on the way dah. Jadi kita makan nasi pula guys. Okay guys, stay tune. Kita makan ikan makan. Amin. Makan lah, naik lah. Lalu timun masak. Yang ni first try dah malam ni. Kita tengok sehari apa ikan pula. InsyaAllah banyak kot. Amin. Ada drag ada. Drag tak ada seluruh dah ha. Kita pun lucu dah ni. Ada drag tak apa. Tengok tali bagi masuk elok. Salah Abang Khalid. Ya. Kan. Ha? Lucing tu di belakang. Tu lucing dia mau. Dia step bawah kan lucing. Pola lama kan. Tak sampai. Dekat tali tak masuk drag lah kosong. Oh tu sampai. Okey. Kamu weh. Oh jenak tu. Dia makan. Weh tengok kan. Main sikit. Apa nak unduk makan. Baby. Nak darah je kan jatuh lah angkat dia masuk. Okay. Nak dah. Belakang aku makan tu kita duduk balik ni. Saya buat butterfly makan.
Butterfly makan tu abang. Tu jenah tu. Nak selo. Mayung. Ha? Asing ah? Asing tak apa. Dah sampai dah. Oh, makan. Kamu weh. Halo guys. Mari makan. Sudah siap. Ayam masak cili kering. Sama ni apa ni? Ni talam masam. Dengan sayur, dengan nasi putih. Sampai pada. Ni mantap dia baru kayu lah. Baru kayu lah. Ikan mulut makan, mampu makan. Itulah baiknya. Baik guys. Jadi guys. Makan. Makan. Tak pernah tak padu lah. Mesti padu lah. Padu paku. Mau panjang ni makan lah. Pendek kan dia mau. Ayak laju. Okay. Tak boleh naik main kosong lah. Mana? Berapa meter? 1 meter. Weh, 2 meter kena set lain lah. Bagi dia naik batang. Kejap. Okay. Baik. Okay. Lepas ladu lepas layak. Ambil pombo ya. Ladu lepas kebor. Mana? Tak apa boleh. Mana ikan tak rambut ni. Elak, yang kerut. Elak, ikan dah. Tu naik jenah tu. Ikan. Alhamdulillah. Jenah. Apa kena ikan? Oi, kacang ni baik. Buka ada senyum sikit. Aduh. Oh. Oh, makan lagi. Naik dah. Oh, naik. Ikan apa? Jenah. Oh, weh, otak besar. Yo, ni kapal selam. Ya, kapal selam. Nah, belakang. Asing, bukan asing. Acong. Tak rapat kan aku, kena gantung ni. Asing. Kita beri timbal je. Ha? Timbal. Timbal. Kita bagi sikit lah kelonggaran. Tahu dah. Lawan tetes tahu dah. Mana dia? Oh, tekan you tu. Oh. Tengah mandi. Jenah asing. Okay guys, selamat pagi, good morning. Inilah keadaan suasana Perangi. Perangi dah berlalu ni. Dan semalam sampai lah pagi ni. Banyak hasil yang rakyat jelata dan mabuk banyak tanam. Dari malam sampai ke pagi ibadah ini belum pulau. Maaf guys, kita jumpa lagi hari ini dan juga malam nanti. InsyaAllah dan sehinggalah hari ketiga yang keempat. Dan
balon ni guys. Balon. Kita makan sandwich. Oh. Go. Ready. Oh, Mak Air aja semua nak tengok. Tak gerti tu. Berhenti Mak Air. Dia break sekejap 1 jam sampai. Okay guys, track. Tak payah Abang Zul itu. Buat track lagi tu. Apa ke ikan? Ikan. Oh, tinggi lagi. Elok. Tolong seorang, tolong. Mantap. Pandai mancing. Pandai Abang Zul. Mantap. Mai, come on, mai. Mana dia? Oh. Tak boleh. Ini proses dulu. Oh, goreng tu. Saya ni goreng sedap. Oh. Goreng pun senang kan? Manis. Adik yang manis. Hari kedua kami berhenti di spot yang sebelum Tukung Perak. Dah makan tenggiri dah 4 ekor, tongkol, dan sambil tu kita ambil kuah hidup. Macam masih lagi ada angin dalam balon ni, kita angkat video. Betul. Guys, strike lagi guys. Di belakang. Mari lihat ikan mo. Strike lagi. Tadi tinggi 4 ekor dalam ambil video. Dia makan bulu awaknya. Macam ni. Oh, ikan nak makan. Macam mana aku tak makan. Umpan aku tak sedap. Dia tongkoi. No. Tu tongkoi. Ismail Air wang tongkoi. Guys. Makan lagi pakunya. Pakunya. Pakunya ah. Paku nak ambil gambar ni. Adik ni. Oh, jatuh lauk ni. Makanlah. Tengok. Tengok ayat kepala semua mulut. Oi, makan lagi. Oi, lauk jatuh nanti. Ni pun makan yo. Oi, tenang yang Wijil turun. Duduk pergi duduk atas buah. Tangkap dia tadi. Oh, ni. Ya. Dia makan berucap. Kau tangkap. Makan bulu cap. Ya, makan bulu cap. Mana haruan tasik naik. Pak Maes jadi. Abang Maes. Lepas makan balik. Umpan sedap. Yang pergi umpan sedap. Oh, tak tahu. Tu motor. Oh, ni amak tu. Mana tongkol mari. Tongkol Pak Mael. Ni nak ajak mengai macam ni lah. Ni lah mengai. Ini mengai. Jangan tidur. Main mengai bukan main tidur. Kenal lagi Mungzul. Aku boleh rehat dah. Itu dia. Mungzul kita. Habis. Mana boleh habis ada. Ini
Panet tu, panet tu. Abang balik belah dia abang. Okey. Oh, tak ada orang tu tengah. Tak. Ya, strike lagi, tongkol. Daripada Bungzul kita. Wih, kiri kan, tongkol. Wih. Ikan. Tolong. Tolong ambil ikan. Okey. Apa pada goyang lah. Minuman telah disajikan Salasi. Ya, Syekh tengah masak nasi minyak. Ada orang nak kahwin ke? Acar. Tu nasi minyak tu. Oh, tu dia. Sana apa? Sini. Ten ayam masak merah. Ayam masak merah. Siapa kahwin ni, Syahid? Ada orang nak kahwin ke? Pakku dah kahwin. Cai. Itu dia. Makan lagi. Nah, ini pendek kata kena rajin dan kreatif. Kalau tongkai ni kita cuba. Lucak pun boleh. Oh, terkiri. Layan. Tengok dulu ikan apa weh. Kalau tenggiri apa? Itu kalau besar itu kencuk. Allah. Weh. Weh. Alah ketemu. Alah. Makan bro. Alhamdulillah. Ada betul. Arwan tasi. Ada. Tongkai. Angkat tu. Angkat tali. Oh, tolong. Oh, dah tiba tu. Lepas pun main ni. Makan pula. Pandai dah. Mantap. Okey, alhamdulillah dah siap dah. Ini dia, kalau siapa nak kahwin pun boleh. Nak kahwin boleh main dengan KKN siang kita buat kenduri tersebut. Ya, nasi minyak KKN dah siap dah. Nasi minyak kenduri bersama ayam masak merah. Masak ayam masak merah. Ayam masak merah. Dan ayam masak cili. Dan sekarang kita tengah tunggu chef kita buat acar. Ni terasi. Makan tengah hari kedua. Mantap. Mereka duduk tengah ligat tongkai tengah operating sekarang. Dia makan, bulu cak makan, poster makan, jin makan. Acar sampai dah. Tengok. Mantap aja. Mantap. Nama weh. Nama apa? Wah, ikan ray ah. Ya. Oh, baik gambar kan. Mantap. Gambar. Pandai. Oh, saya kita ambil gambar kan. Barat lah woi. Kita tengok sambil mereka popping di depan. Tu dia. Ramai yang boleh popping depan ni. 6-7 orang boleh. 8 pun boleh. Tapi sekarang kita ada 5 player. Tadi ada 8. 3 dah cundang balik belakang. Pergi magic. Di belakang magic. Di samping tu kita punya chef menyediakan teh tarik. Tu teh tarik. Nampak wasak-wasak je. Wasak-wasak teh tarik tu bersama dengan cucuk udang. Cucuk udang sedang digoreng di dapur KKN. Okey, mantap. Loh, yang dipotong di betah balik. Ada strike. Alhamdulillah.
Standby dulu. Bagi kita tengok ikan mau naik. Oh. Ikan bawah ni rasa macam mana GT kot, lihat-lihat ni. Macam pengalaman abang duk mengai ikan bawah abang kakak. GT. Sungai takut baca abang ni. Ebek. Okey, masuk. Ebek. Tarik. Mantap. Tengok. Tengok sini mak. Tak tu. Ini dia abang kita. Mantap. Alhamdulillah, strike lagi. Oh, itu pun perak. Okay, kita tengok. Live. Woi, masuk. Baiklah, so. Lagi dia buat. Video dah. Cantik. Ui, letih orang tu. Tengok, abang kita tengah ni. Bagi nak. Oi, air pun dalam oh. So, tengok ikan. Nampak lah ikan nampak. Sikit. Ebek juga. Masuk. Okay. Alhamdulillah. Tarik. Tengok belakang, tarik. Terima kasih KKN. Alhamdulillah. Ebek saya tengok. Itu dia. Mantap. Ya, mantap bagus. Makan tuan-tuan. Makan. Rok ni kalau boleh dengan bacok macam ni bang. Tak lagi patah. Dia beritahu. Bila berlalu ramai orang nak pegang perak patah. Atas banyak kosong. Bukan kita nak pakai lelah ni. Kita nak pakai ambil ya. Kalau tak ramai tu bang. Ramai bahaya. Pecinta main. Ambil kacu 3. Capoi. Ikan putih. Weh, botol ambang gas lah. Kalau kita rapat dengan pulau, saya nak kena aja. Oh, dah. Siapa ni? Nak rapat dengan pulau kan. Kita pergi berlaga pulau kacau. Oh, nampak kan dah. Warna ungu. Aku rana lah. Mana-mana weh, hantu pinggir dia tak nampak nak ambil main ikan. Sok kena sok. Kau pakai gancu lah. Oh, kena tadi siapa tu? Sabar. Pam naik tu. Aduh weh. Weh, duk tu bang. Oh. Lepas. Bagi tadi. Dekat habis lah. Oh. Tu weh. Cepat main kapal pulau ni. Ni bukan yang tadi orang semua. Bagi timboi. Bagi naik. Ha, gancu.
Weh. Tuna. Moving tuna. Weh, dapat tuna ni weh. Yellow tail. Oh, saya lo. Hei, tuna weh. Tu dia tuna. Kadang tu kata lama tak ambil tuna. Tu dia say. Mantap. Dia pernah aku ni dia. Oh, dia ni. Timun. Oh. Dah timun. Ui, timun saya jenah ni. Mana mengoi? Dan dia timun saya jenah. Hari ketiga di rezeki 3 bergerak untuk pulang. Di rezeki 5 masih ada semalam lagi. Dan kita terpaksa meminjam tunggas di bawah tambahan. Semalam cuaca tak berapa mengizinkan mahal, tapi ikan pun tak mau makan. Kami drift keliling pulau pun tak makan. Tengok pagi ni macam mana. So far baru ada jenahak, GT, ikan kuk, ikan kaci ya. Kaci dah sekong lah kan. Kaci dah sekong lah. Hai, tak luar lagi ni. Kedai ni tak habis-habis lagi perai banyak ni. Kami berada di depan ni lah, kalau yang siapa yang nak tahu ni lah, jeti Tukung Perak. Jeti untuk naik ke Tukung Perak, bergantung lah air surut. Itu menara kita punya radar di atas. Dan kita ada api lighthouse ada di atas. Dan panjang Tukung Perak dari sana sampai ujung. Okey, kalau kita kecilkan gambar dari sini kita nampak benar. Itu dah. Inilah di sebelah bahagian barat Tukung Perak, di mana jeti berada di sana. Okey, sejak hari kita akan drift. Doakan yang terbaik buat kami, insya-Allah. Apa yang kita nampak pada pagi ini adalah mereka sedang berjuang memburu GT, sang GT, menggunakan stick bait dan juga popper. Di belakang menggunakan kaedah memburu dan juga jigging. Kami baru memulakan sesi ini di bawah sinar mentari pagi, hari Isnin 27 hari bulan. Alhamdulillah, makan lah. Siapa nak sok dah weh? Saya weh, cain sok kan, cain. Alu-alu lah. Oh, alu-alu yang makan. Dia pun mengai Abu Bawah ke Rapu Bara. Kami liga GT tak mau makan mengai Abu Bawah. Pusing pula 3 orang nak tak makan kok. Kopi mau jadi. Oh, naik dah. Oh, besar. Angkat dia, mana? Oh, kamu orang tu. Wow. Oh, bawa naik lagi. Ada senyum. Kerabu bara naik lagi. Cari lagi besar. Makan tengah hari. Tu, yang paling kalut, paling awal. Ni, tengok ni. Makan baru. Ni kan, makan cokodok. Tu, gulai jenahak weh kawan-kawan. Gulai jenahak. Bukan biasa-biasa. Ni pun tak ada ni. Malam tak tidur. Tak tidur lah.
Kan lagi nak ikan masin sampai belajar tu. Macam Hari ketiga, cuaca kurang mengizinkan. Dia beralun sangat ni. Lepas tu kami mengais malam ni. Terpaksa lah, walaupun lewat dah mungkin 7 dah, kami gerak dah pelan-pelan ke darat. Ya, kalau cuaca okey di darat, kita mengais di darat. Kalau tak, kita terus balik ke jeti. Aduh, angin kuat. Okey guys, nanti kita update lagi. Ya guys, sampai dah bas lompat. Ya. Ni dia punya pengarah dia. Pengarah dan pelipur lara dia. Nak pakai boleh ya. Nak pakai abang, nak sewa orang pun boleh. Abang lah. Dia semua orang sampai dah. Dia, kita dah sampai dah. Memandangkan cuaca agak tidak memuaskan dan buruk, kami buat keputusan untuk pulang awal. Semalam. Patut malam ni kami mengais semalam 4 hari 3 malam. Jadi kita mengais 3 hari 2 malam, 4 hari 3 malam sampai darat ni dia. Jenahak no hujung kali kaci. Nah, ni GT dah sekok di Tukun Perak. Tu airbag 2 ekor, one tasik. Tu lagi kali cepok tengiri warah semua. Inilah hasil trip bas lompat kali ni. Cuaca kurang memuaskan, kami terpaksa buat keputusan pulang lebih awal lah. Sampai sekarang ni dalam pukul 3 pagi lah. Wadun sakan. Itulah berakhirnya trip bas lompat kali ini. 25 sampai 28 hari bulan Januari. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di next trip bas lompat, insyaAllah. Tinggal dengan itu, Pakku undur diri, mengucapkan salam strike untuk semua. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu dan di lain masa dan di lain strike. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik butang subscribe, like, comment and share bosku. Mantap. See you in my next video.